الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف dan kata Syekh Abu Talib telah dicerita ia akan kamu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sabdanya, jangan ada seorang daripada kamu seperti hamba yang jahat jikalau takut ia maka kerjakannya, dan jangan ada seperti orang yang mengambil upah yang jahat. Jikalau tiada diberi upah maka tiada diperbuatnya. Dan sebaik-baik hamba itu Suhaib, nama orang. Dan sebaik-baik hamba itu Suhaib. Baik kata dia. Dan kata Syekh Abu Talib, telah dicerita ia akan kamu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi pernah bercerita bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ada seorang daripada kamu seperti hamba yang jahat. Jikalau takut ia, maka ia kerjakannya. Apa maksud jikalau takut ia? Maksudnya ialah jikalau hamba itu takut kepada Tuhan dia, maka dikerjakannya, jadi nescaya dituruti perintah Tuhan dia. Itu namanya hamba yang jahat. Hamba yang jahat itu dia kata, bila rasa takut boleh buat, tak takut tak buat. Maknanya bila ada tuan dia, tengok dia buat atau tidak, barulah dia buat.
Pasal apa? Dia takut Tuhan dia pukul dia. Kalau Tuhan dia tak ada, dia pun tidur lah. Tidur curi tulang. Tidur curi tulang je lah. Bila Tuhan dia datang, ada pun buatlah kerja yang Tuhan dia suruh. Macam orang kerja kan. Bila toki mari, baru nampak kerja. Toki tak mari, duduk nyembang tidur. Toki mari lagi, barulah dia bangun balik buat kerja. Itu namanya kuliah jahat. Yang seorang tadi ni hamba yang jahat. Hamba sahaya yang jahat. Dia kerja bukan ada gaji. Hamba tak macam kuli kerja ada gaji. Hamba kerja tak ada gaji. Hamba zaman lalu dah tak ada dah. Hamba sahaya zaman sekarang dah tak ada dah. Ini cerita hamba zaman dulu kan. Dulu zaman tu ada hamba. Jadi hamba yang jahat macamlah kuli yang jahat. Bila ada tuan, ada toki, ada bos, baru nak buat kerja. Bila tak ada bos, tak nak buat kerja dia. Pasal apa? Masa ada bos baru dia nak buat kerja. Pasal dia takut bos dia buang kerja. Takut bos dia pukul dia. Itulah ibarat dia. Jadi seseorang hamba Allah Ta'ala kalau buat ibadah sebab takut masuk neraka, tu namanya hamba yang jahat. Pasal apa? Pasal dia bukan takut Allah, takut neraka. Dia bukan takut Allah, takut neraka. Takut neraka, tak takut Allah. Maknanya tu hamba Allah yang jahat. Jadi kita ni buat ibadah jangan takut neraka. Takut Allah, takut murka Allah. Takut ni ada dua jenis. Takut ni ada dua jenis. Satu, takut azab Allah, ataupun takut siksaan Allah, iaitu takut masuk neraka. Takut masuk neraka tu namanya takut dalam pengertian al-khawf ataupun khawfun. Jadi takut ni takut peringkat orang awam yang rendah martabat iman dia. Namun lebih baik daripada orang yang langsung tak takut kepada azab, itu darjah hayawanun nafiqah, binatang yang boleh berkata-kata, binatang yang boleh bercakap. Orang yang langsung tak takut dengan azab Allah itu darjah binatang. Orang tasawuf kata hayawanun nafiqah, binatang yang boleh bercakap. Ini lagi teruk, ini tak ada degree ini tak ada degree, low class. Jadi kalau orang yang takut pada azab Allah tu pun dikirakan hamba yang jahat. Apa tak lagi orang yang tak takut pun pada azab Allah, itu lagilah jahat tak terkiranya. Jadi orang yang takut pada azab Allah tu namanya khaifun. Orang yang takut, iaitu takut pada azab Allah, khaufun. Yang nombor dua, takut juga, takut dengan makna al-khasyyatullah.
Al-khasyah. Al-khasyah ni maknanya orang yang takut kepada murka Allah. Jadi orang yang takut pada azab Allah itu orang yang bertakwa, darjah awam yang rendah martabatnya. Tapi kita yang ni pun tak ada lagi. Yang al-khawf ni, al-khasyah itu takwa darjah orang khawas, orang pilihan Tuhan. Yang dia takut bukan takut kepada azab Allah, tapi takut kepada Allah, takut pada murka Allah. Mana lebih tinggi? Tentulah yang al-khasyatillah. Al-Quran dalam telah firman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an min khashyatillah." لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Surah Al-Hasyr buka bila maknanya banyak orang hafal kan. Gunung-gunung takut kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada gunung-gunung pun boleh bergegar nak hancur, takut pada Allah. Dia takut pada Allah. Khasyah memang takut kepada Allah, bukan takut pada azab. Takut pada azab dia rendah. Yang kedaki takut pada Allah, takut pada murka Allah, bukan takut pada azab. Jadi siapa takut kepada azab, bermakna dia rendah peringkat. Jadi kita ni takut pada azab pun tak ada. Apakah kita takut pada murka Allah? Lagi dah tak ada. Jadi kita ni apa? Kita ni tergolong dalam hayawan nafiq. Kalau tidak dengan rahmat Allah Ta'ala, ya, terhadaplah kita di dalam negeri akhirat. Mohon Allah ampun dosa kita, dosa kita lemah iman. Baik. Jadi dia cerita ni makam orang yang dah tinggi-tinggi, bukan orang macam kita ni. Kita ni dia nak cerita makam orang yang dah tinggi-tinggi, bukanlah orang yang macam kita. Kita ambil baca, kita baca kitab ni tak jalan mengambil barakah, atas jalan barakah mengasihi mereka yang sampai kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kasihan kita, Allah ampun dosa kita, dan dibukakan jalan-jalan untuk menghampirkan diri kepada Dia. Baik. Dan jangan ada seperti orang yang mengambil upah yang jahat, iaitu kuli yang jahat. Tadi hamba yang jahat, ni kuli yang jahat. Ada toki dia buat kerja, ada toki hidup. Ada toki 8 dah pacak dekat side. Ada toki lepas pangkat balik nak kopi di kedai makan internet. Oh, toki nak main pukul 10, 9.58 2 jam lah dia cabut. Makan gaji buta, makan gaji haram. Sebab tu kadang-kadang orang jadi banyak mana tak cukup, kena tipu orang, kena itu. Pasal dia menipu orang. Bila kita menipu orang, akan datang penipu yang lebih kuat pada kita, tipu dia. Buat kerja tak bayar gaji.
Barangkali kita pernah tipu orang dulu ni. Kerja 3 jam, kelip 8 jam. Kerja sepatutnya ambil 3 hari, dia tutup sampai seminggu usia. Jadi jangan salahkan orang yang tak bayar gaji kita. Barangkali kita dulu pernah buat program dulu. Dulu kita muda-muda, kita pandai kecoh orang. Hari ni kita tua kerja pun tantangan, kita orang kecoh kerja pula. Bukan? Dah sakit lagi. Tengok. Dan barangkali juga Allah bagi nikmat kat kita, kita tak syukur. Maka Allah datangkan orang yang lebih solid pada kita, menzalimi kita. Di mana-mana aku kena tipu orang. Baik. Jadi kalau kita buat kerja selalu nak tipu orang, dan kita tak ambil pengajaran daripada itu untuk membetulkan diri kepada Allah, bermakna segala tipu daya yang kita dapat itu adalah tanda al-jaza. So, apabila al-jaza pada muka, itu namanya pada muka kita. Begitulah dia ibadat orang yang buat kerja mengambil upah. Jikalau tiada diberi upah, maka tiada diperbuatnya. Pun okey juga, dia buat juga. Ni upah ambil, kerja dah. Upah ni 8 jam punya kerja. Kerja 3 jam, tidur je. Nampak? Jadi kita ambil tu. Ni saya nak beritahu ni. Mana tahu kan besok-besok ni tua-tua. Kenapa ini Pak? Kerja sana ditipu orang. Kerja sini ditipu orang. Kerjanya ada, gajinya tak beli. Kerjanya sudah habis, kok tokenya. Cuba kau tengok kerja kau gimana dulu. Jangan tipu orang. Tak selamat hidup kau dunia, patah lagi akhirat. Banyak orang dulu bukan hidup. Adalah beberapa orang bercerita kat saya, dia buat kerja habis, kereta bayar gaji, untuk token tempat polis, lagi pula dengan polis. Banyak salah kita tu. Benda-benda tu tak datang saja. Kalau kita tak buat macam tu kat orang zaman dulu-dulu, tentang kita pada kita kecoh toki kita. Bagi toki jahat, kecoh kita pula. Itulah kita faham tak? Jangan kita kecoh toki kita. Hari ni kita boleh kecoh toki kita. Jaga-jaga, nanti ada datang toki yang jahat, lebih jahat pada kamu, kecoh kamu. Kerja 3 bulan nanti bagi beras dengan hadir. Jadi siap dia bercampur kerja tak. Dulu kamu kecoh toki kamu, ini toki hak penipu ni mari kecoh kamu pula. Itulah umpamanya. Dia nak cerita di sini. Tapi di sini ni bukan yang macam tu. Yang di sini yang betul. Pun dianggap oleh orang tasawuf adalah abid yang jahat. Abid yang jahat ni ada 2 jenis dia sebut di sini. Yang pertama hamba yang jahat. Yang kedua pengambil upah yang jahat, kuli yang jahat. Hamba yang jahat ni apa dia? Dia buat ibadah, bukan tak buat ibadah, tapi dia takut neraka. Dia takut neraka.
Dia buat ibadat sebab takut neraka, takut azab. Dia takut kepada Tuhan dia. Tuhan dia dah, dia buat. Tak ada suara, tak ada. Satu lagi hamba yang takut juga, itu hamba yang takut pada Tuhan dia. Takut pada Tuhan itu pun itu darjah orang kawan. Takut kepada azab itu darjah orang soleh yang awal. Takut kepada murka Allah itu orang khawas. Dua itu di sisi orang sedikit masih lagi belum benar takutnya. Dia faham? Cuba tak faham? Boleh tak faham? Baik. Di sisi orang-orang sedikit, takut yang macam tu itu masih lagi tidak benar takutnya. Masih rendah mutunya. Ibadatul abrari, maksiatul siddiqi. Ibadah orang abrar itu orang-orang soleh. Darjah awam dan darjah awas. Maksiat di sisi orang-orang siddiqi, iaitu orang yang arif billah yang kamil. Dia nak cerita yang tu lah ni. Nak cerita orang arif billah yang kamil. Kau buat ibadah macam tu masih lagi maksiat di sisi mereka. Salah, tak ada adab lagi. Nampak tak tak buat ibadah. Dan sebaik-baik hamba itu Suhaib. Siapa Suhaib ni? Maksud Suhaib di sini ialah seorang guru tarekat. Guru tarekat yang tinggal di Rom. Jadi orang Arab tinggalnya di Rom. Rom di mana? Rom di mana Rom? Siapa tahu? Oh dia hari itu cerita punya panjang lebar. Hari ni tanya tak tahu dah. Mana Rom? Siapa tahu kan dengar? Yang kena kat tangan itu Rom benar. Dia apa guna dia cerita panjang je lah. Tak maulah cerita balik. Rom di mana dia tahu. Dia dah cerita itu punya panjang lebar. Kayak ni tanya dia tak tahu dah Rom di mana. Tak maulah cerita buka balik dari malam. Tidak cerita setengah jam. Cerita Rom saja. Dia nak cerita Suhaib ni pula siapa dia. Habis pengajian macam mana? Tanya tahu. Kalau cerita dah pun tak tahu. Saya pun lama-lama nikmat je. Jadi Suhaib ni namanya apa namanya, nama dia Abu Yahya. Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia ni orang Rom. Dia ni orang Arab tapi duduk tinggal di Rom. Rom di mana? Tak tahu. Rom di mana tak tahu lah. Carilah sendiri di mana Rom. Sungai Raya ke, Tanjung Agak ke, Port Isya ke, tak tahu. Pasal cerita banyak kali dia buat tak pergi ya. Malah nak cerita. Jikalau tiada takut ia akan Allah, tiada derhaka ia akan Allah,
Yang ni tiada dia mengerjakan ibadah kerana takutnya, tetapi mengerjakan ibadah kerana kasih dua. Jadi orang yang sebenar-benar mengenal Allah, dia buat ibadah bukan kerana takut, tapi kerana kasih kepada Allah. Jadi orang awam yang abrar, orang soleh darjah abrar, dia buat ibadah kerana takut neraka, nak syurga, takut dosa, nak pahala. Itu orang abrar. Orang khawas, dia buat ibadah kerana takut murka Allah, khasyah. Tapi orang khawasul khawas, dia beribadah darjah mahabbah Allah, iaitu dia kasih kepada Allah. Dia beribadah kerana mempersembahkan kasihnya kepada Allah. Itulah darjah khawasul khawas. Maka itu dikatakan oleh orang khawasul khawas, ibadatul abrari maksiatus siddiqi. Ibadah orang abrar itu maksiat di sisi orang siddiqi. Sebab tu orang siddiqi ni apa? Jangan betul tembok ya. Jawab depan. Siapa orang siddiqi? Seorang ya. Lain-lain dia jawab. Apa orang siddiqi? Saya tanya apa dia orang siddiqi? Orang yang sempurna makrifahnya. Orang yang kamil makrifah. Orang yang sempurna makrifahnya Allah Ta'ala, itu namanya orang siddiqi. Lain-lain itu tidur lah nak. Tidur malam-malam gepak baru belah tengah, tidur lah gelas. Buku saya tengok balik daripada dia ambil buku tak tarihan, dia pergi bawah. Lepas tu aku mainkan petik. Tanya apa dia tahu. Kalau lagu ni, lagu macam ni duduk pondok, yang kata 5 tahun, 50 tahun tak jadi apa. Dia abang mak saya nak berhenti lah mak. Habis duit mak lah tak tengok. Sebulan berdua untuk bayar duit makan. Ngaji free, ramah free. Ayat pi dengan makannya. Pun ada yang tak mampu bayar, tak mampu bayar, tak mau ngaji pula. Baiklah seorang ngaji, habis di mak. Habis di mak ya. Saya balik. Saya suruh balik lah pada nak jadi. Siapkan mak ayah, besok mak ayah kata apa? Dia pondok rugi, pak macam boleh. 5 tahun dia pondok, pak macam boleh, rugi duit pukul mak ayah. Belah lembu lah beranaknya. Belah lembu dia beranak banyak, dia jual lah. Bukan sekali Mekah, boleh beli Mekah. Saukap bapak pula kata, aku boleh nikah lagi 3. Duit. Orang ngaji ya. Orang ngaji ya. Malah ngaji mengapai dah. Malah mengapai anak malah. Tengok kita dari budak lagi ni pun malah. Terus orang ngaji ambil duit. Ya. Esok apa ada saya nak beli ya. Macam satu orang. Dia lepas dia kepala dia. Dia kata dia nak berhenti pasal tak kata mau ngaji balik. Dia balik. Saya puji orang lagu tu. Dia sayang mak dia, takut duit mak dia habis. Tak apa. Dia tu juga. Dia tak ada ngaji je. Tak apa. Bila tipu mak nak ngaji, duduk sini tak ngaji.
Tipu aja kita mengaji, duduk sini tak ngaji pun. Balik orang bunyi cari. Main bunyi mesti menepung kan. Habis main subuh, jalan. Buat magnet tu. Katakan aku kena pukul 4 pagi, akan aku. Kalau 8 pagi sampai 5 petang, dapatkan 2 bunyi. Oh, banyak ada, okey lah. Sehari dapat apa, RM10, bulan RM300. Daripada habis RM300 dekat Pedok, baik cari RM300 bulan boleh kemak. Tak lagi bagus. Jadi anak yang soleh. Perempuan macam tu kan. Dulu ni dah kat 2 tahun, Jawi tak boleh-boleh. Buat apa tu kat Pedok? Buat sama berapa? Tahun lebih 2 tahun dulu sini, Jawi tak boleh-boleh buat apa? Main. Sama lelaki sama perempuan, tak mau ngaji balik dah. Apa duit mak kan? Apa duit ayah, siap ke ayah? Perempuan balik nikah kan? Laki-laki tak ada orang nak nikah kan? Jam sampai tua. Tanya tentu. Saya bukan apa, saya kesian kat mak ayah. Saya ada anak, saya jadi ayah, dia tahu. Janganlah kita mengadakan saya bertemu ayah. Pasal kita pandang baik, kita habak sesudah mak saya masa dia ngaji. So, mak sedih kerana saya. Dia dah saya berhenti, saya nak kerja. Kerja apa? Kerja skripsi. Di sekolah apa beri makan? Di sekolah menengah gaduh pula, budi pula, bagi pula. Tanya saya tahu saya tak. Baca lah. Dia tak akan tekak lah. 3 jam satu hari mutakarah dengan ngapain? Apa mutakarah? Jauh. Dan kata setengah orang yang arif, kita baca atas balik. Dan sebaik-baik hamba itu Suhaib. Dia tulis itu Suhaib. Baik, kita takwil sikit dia punya tulisan. Dan sebaik-baik hamba itu ialah seperti mana kata Suhaib, yakni Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dan sebaik-baik hamba itu Suhaib, yakni sebaik-baik hamba itu seperti mana kata Suhaib, iaitu kata seorang waliullah, seorang guru agung dalam tasawuf, namanya Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia kata apa? Jikalau tiada takut ia akan Allah, tiada derhaka ia akan Allah. Yakni tiada mengerjakan ibadah kerana takutnya, tetapi mengerjakan ibadah kerana kasihnya jua. Maknanya setinggi-tinggi orang yang beribadah, setinggi-tinggi martabat orang yang beribadah ialah martabat orang yang beribadah dalam keadaan kasih kepada Allah, bukan takut murka Allah, bukan takut neraka, bukan takut murka Allah, bukan takut azab neraka. Kita orang awam ni kalau dapat takut azab pun jadilah.
daripada tak ada rasa apa. Kebanyakan orang tak rasa apa pun. Nanti syurga neraka ikutlah. Neraka pun neraka lah. Syurga pun tak apalah. Dia main. Yang ni takut mati dalam murtad. Kalau ia sebenarnya ngaku lah Islam, tapi takut mati dalam murtad. Yang ni tadi. Ni kebanyakan orang Islam hari ni kita kisah bayang tak bayang, ngaji tak ngaji, syurga neraka tak fikir dong. Dia fikir dia nak hidup, nak happy je. Jadi happy. Ada tengah tu hidup nak cari duit je. Jadi arah masyuk. Masyuk neraka ke, masyuk apa, dia tak kisah dia. Jadilah dinamakan hayawan natiqah. Tak ada kata apa dah puan. Orang macam tak ada kata apa. Kita kena mufarakah sama dia. Sebab apa kena mufarakah? Dalam kitab Musalli dia kata begitu. Sebab kita takut terkena aura. Kita kawan dengan orang dia punya wangi, kita jadi wangi. Kawan dengan orang busuk hapak perahin, kita pun hapak perahin. Baik. Jadi orang kata dalam hidup tenang ngaji, tenang ibadat. Nabi kata apa? Takbir 4 kali. Tenang ngaji, tenang ibadat, kamu jumpa orang lagu ni takbir 4 kali. Apa maksud takbir 4 kali? Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbirat. Ini dah dia. Aku sembahyang ke atas ni mayat 4 takbir. Jadi bila jumpa orang yang macam ni, jumpa orang ni takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Jangan terus berjumpa sembangnya. Takbir tu. Nabi tu. Pasal dia tu umpama apa? Zombie. Mayat hidup. Mayat hidup tu sebenarnya. Jadi dia nak mayat, dia nak roh dia. Dengar. Ni hayawan natiqah tu tak pakai. Jaga. Kita kena dapat rasa takut azab Allah menjadilah. Tu pun tak ada juga. Kita ni kebanyakan yang nak, tapi tak mustahil. Pasal apa? Tak ada mustahil kosong. Nak jaga pada Allah, tapi tak mau restart, tak nak pula. Semangat sahidan, baik semangat. Dia semangat ke tak? Masa dia dalam Japan, dia semangat. Dia keluar Japan, tak minat. Dia semangat saya. Dia dalam masjid, semangat. Dia keluar masjid, B. Ini namanya semangat teh kucing kering. Semangat teh ayam. Apa? Kita. Bukan kata siapa kita. Tengok kata bukan. Kita kata kita. Aku macam tu lah. Saya pola aku ni bila nak baik, bila nak pula modal tua, tak kuat, tak ada lagi, tak hijau akan mati. Apa nak bagi kita sedar? Kalau bukan kita sendiri yang menyedarkan diri kita, dengan kita minta tolong dengan Allah Ta'ala, ya Allah tolonglah. Oh nampak nak saya guru musyid, kata nak saya guru musyid tu dah 40 tahun. Kena mati dia pun. Tak cari-cari dia lagi. Nak cari guru mursyid, yang dicarinya FB. Cari TikTok. Bukan mursyid tu, pelasai. Bila kita nak jalan,
Katalah kita hikamkan dulu Nabi ke apa, tak jalan selagi tu dah tak ke mana. Dia tambah ilmu, tak tambah amal, tu dah mana ilmu tiada barakah. Tanda-tanda tak barakat ilmu ialah bertambah ilmu tiada bertambah amal. Tulis itu dah dekat 20 dah buku ni. Tambah ilmu, amal tak ada, malas pun tu juga, ngapai malas. Baik. Dan kata setengah orang yang arif, bahawasanya tiadalah beza antara orang yang menyembah berhala dan orang yang menyembah Allah. Kerana gharad yang fasid, jadi kerana tujuan yang rosak. Gharad yang fasid ni tujuan atau matlamat yang fasid yang rosak. Beribadah nak pahala, beribadah nak masuk syurga. Bagi orang sedikit tu dah rosak. Bagi orang sedikit tu dah fasid, fasad, rosak. Dan dia kata setengah orang yang arif, bahawasanya tiadalah beza antara orang yang menyembah berhala dan orang yang menyembah Allah. Ni orang tak faham tasawuf Allah. Orang tak faham tasawuf dia marah. Dia kata kita ikan sesat. Pasal apa? Pasal menyembah berhala dan menyembah Allah tak ada beza. Allah mah berhala kan beza. Kerana ni jikalau gharad yang fasid, matlamat yang rosak, kita hidup. Maka bahawasanya berhala yang maknawi itu seperti yang hissi juga. Yang maknawi ni apa dia? Yang maknawi, jadi yang di dalam hati. Perasaan-perasaan di dalam hati itu namanya maknawi. Apa yang hissi? Yang hissi yang nyata, yang dapat dilihat dengan pandangan mata. Jadi kita serupa lah. Kau beribadah matlamatnya syurga, maka samalah kau beribadah menyembah berhala. Ni kata orang arif billah yang tinggi darjahnya. Jangan duk cerita ni kat orang awam tak hajikan, bagi dia kata hang sesat. Ini rasaan mata hati orang arif billah. Rasaan di mata hati orang arif billah tak sama macam kita orang awam yang suka mentedara. Tak suka. Rasaan orang yang arif billah dalam hati mereka, mereka menghukum mereka itu kufur kalau mereka lupa dengan Allah sesaat. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, andai kata aku lupa kepada Allah sesaat, nescaya aku hukumkan diriku ini kufur. Jadi perkataan ini bukan dihukumkan orang, tapi dihukumkan dirinya. Kalaulah aku menyembah Allah sebab nak pahala, sebab takut neraka, sebab nak masuk syurga, maka aku ni menyembah Allah tak upah seperti menyembah berhala. Maka aku tidak sekali-kali akan beribadah kepada Allah kerana syurga, kerana neraka, kerana pahala, kerana dosa. Tapi aku menyembah Allah, beribadah kepada Allah semata-mata mempersembahkan kasih dan cintaku kepadanya. Itulah kalau ayat panjang kita nak cakap. Jadi dia bukan hukum orang.
Dia menghukum dirinya. Jadi perkataan orang yang beribadah kerana pahala seumpama menyembah berhala, itu bukan dihukum orang, dia menghukumkan dirinya. Seumpama kata Sayyidina Ali tadi, apa dia kata? Kalau aku lupa kepada Allah sesaat, nescaya aku hukumkan diriku ini kafir. Adakah kita lupa pada Allah kafir? Kalau lah lupa kepada Allah Ta'ala itu kafir, kita ni kafir semua kan? Bayang tak ingat Allah. Kita sembahyang pun tak ingat Allah. Adakah kafir? Tak ingat Allah tak jadi kafir. Lupa pada Allah pun tak jadi kafir. Cumanya tergolong dalam orang-orang yang lalai, orang ghafilun, orang-orang yang lalai. Orang lalai tak jadi kafir. Cumanya orang lalai ini, orang yang lalai ini mudah dia terjerumus ke lembah dosa, bahkan boleh terjerumus ke lembah syirik. Jadi lalai itu ya asalnya tidak salah, cumanya dia boleh menjerumuskan seseorang ke lembah dosa dan syirik. Jadi orang-orang yang sampai darjah arif billah yang kamil, mereka tak mau duduk di darjah ini. Lalu bila mereka dah sampai ke darjah ini, mereka mensepadani diri mereka dengan mereka berkata dan berprinsip, andai aku ini lupa pada Allah, nescaya aku hukumkan diriku kufur, kafir, syirik. Pasal apa? Pasal dia nak painting dihijau dengan jadi orang yang lalai dengan Allah. Dan orang ni tak akan lalai dengan Allah. Orang sampai darjah wali Allah, dia tak lalai dengan Allah, dia tidur punya Allah. Sama dia jaga tidur rupa tak ada beza. Jaga tidur perbuatan jasad. Tapi ingat dia kepada Allah Ta'ala tidak beza di mana dia ada, sentiasa dia ingat Allah. Itulah wali Allah. Mereka inilah yang menghukum diri mereka. Andai kata aku beribadah kerana nak pahala, maka aku ni seumpama orang yang menyembah berhala. Sembah Allah nak sesuatu seperti orang menyembah berhala. Itu dia kata tadi, orang yang menyembah berhala dan orang yang menyembah Allah kerana gharat yang pasti, tak ada beza dia. Tiadalah beza, tak ada perbezaan antara orang yang menyembah berhala dan orang yang menyembah Allah kerana gharat yang pasti, iaitu kerana matlamat yang rosak. Apa matlamat rosak? Bukan semata-mata kasih kepada Allah, tapi nak syurga Allah. Macam kita buat ibadat pasal nak sesuatu, tak pernah sembahyang hajat, tiba-tiba orang tu dia sembahyang hajat 12 rakaat satu jalan. Pasal apa? Niat nak apa? Nak buat isah bagi duit. Bukan nak kasih sayang Allah, nak buat isah bagi duit. Tak pernah baca Yasin 40 kali, malam tu dia baca 400 kali. Pasal apa? Bakal ni hilang, kunci kereta hilang. Bacalah Yasin pasal nak kunci kereta hilang, itu ambil buat balik bukan Allah Ta'ala. Itu namanya apa? Menyembah Allah kerana Allah yang pasti. Menyembah Allah kerana matlamat yang rosak. Asal menyembah Allah itu untuk mengasihi Allah. Akan asal hukum beribadah pada Allah untuk mengasihi Allah. Tapi tak, dia beribadah sebab nak bagi Tuhan tunjuk mana kunci kereta tadi.
Asal-asal beribadah, apa juga ibadah, matlamatnya untuk dapat mengasihi Allah dan Allah pun mengasihi dirinya, dapat meredai takdir Allah dan Allah pun redha kepadanya, radiyatan mardiyah. Tiba-tiba nak dulu puasa, pada syarat salah tak? Pada syarat tak salah. Pada syarat tak salah. Pada warak salah. Pada hukum syarak tak salah, boleh. Tapi pada hukum warak salah. Maknanya kalau kamu beribadah niat macam tu, dia kerohanian tak akan naik. Duk macam tu lah, pahala dapat, rohani tak naik. Pahala dapat, martabat tak naik. Itu dalam tasawuf. Sebab tu bila kita nak beribadah, jangan tidik pada tekah ya. Tidik juga pada tasawuf. Ya, supaya ibadah tu jadi sempurna. Baik, habis. Jadi jangan salah faham perkataan kita jika dia kata orang tasawuf kata siapa-siapa beribadah nak pahala macam kafir menyembah pahala. Jadi kita ikam ni sesat, dia kata. Kalau kat Perlis dia kata kita ikam ni sesat. Pasal apa? Dia baca, dia tak ngaji dengan satu kitab ni bukan semua boleh pakai baca itu ya. Kebanyakan kitab mesti kita belajar dengan guru. Jangan baca tanpa guru. Fasyaitan usyaihu. Siapa mengaji tak ada guru, maka syaitan tu guru dia. Kadang-kadang bahasa dalam kitab tasawuf ringkas. Pasal apa ringkas? Pasal pengarang dia tu sendiri suruh hampir ngaji dengan ahli dia, bukan suruh baca sendiri. Lepas tu haram baca kitab tasawuf dari orang yang bukan ahli. Haram belajar kitab tauhid dari guru yang tiada bersanad. Haram belajar kitab tasawuf dari orang yang bukan ahlinya. Lepas tu kena ngaji dengan orang ahli. Macam kita nak ngaji pomen lah. Kita nak belajar pomen lori, pergi belajar dengan pomen beskat. Boleh tak? Beskat je beskat. Tahu beskat? Siapa tahu beskat apa dia? Pastikan lah. Apa pasal panggil dia ke? Beskat pun ada. Orang miskin lah panggil bicycle. Orang miskin dia tinggi sikit. Dia punya bahasa dia bicycle. Nak mahir, nak belajar pomen lori, dia belajar dengan pomen bisikal leh. Begitulah kita nak ngaji tasawuf, ialah dengan ahlinya, dia kena belajar. Tak dia baca macam orang Wahabi, dia baca pun dia nak kira. Dia baca dia komplain, dia baca dia nak kira. Dia kata kitabnya susah, syirik, kurang faham. Itu dia kata tasawuf ni kotak macam ayat cat. Ni orang tasawuf, kata orang Wahabi. Pasal dia bukan baca, dia bukan mengaji. Dia baca sendiri, dia faham sendiri, dia hudai sendiri, dia tutup jahat. Dia kata kitab ni susah. Lepas tu kitab ni kena ngaji guru. Jadi ambil faham mana orang yang beribadah kerana pahala seumpama kafir menyembah berhala. Dia ambil faham apa maksud dia. Siapa tak faham apa saya hudai dekat dengan? Mau faham lah dulu lah. Baik. Jadi ambil faham maknanya. Jadi perkataan orang tasawuf ini bukan dia menghukum orang, tapi dia menghukumkan dirinya. Satu, ambil faham. Kenapa dia menghukumkan dirinya? Kerana dia nak menjaga dirinya
akan jangan terlalai dan terlupa daripada mengingati Allah. Itu makna kataan tadi. Bukan dia menghukumkan orang, dia menghukum dirinya. Macam kita kata seorang mak. Seorang mak, dia berjalan anak dia bawa anak dia berjalan di pasar raya. Anak dia umur 6 tahun. Dia dah ambil lah barang buat dalam troli. Tu dia sembang anak. Orang buka tengok. Siapa tengok aku. Tengok pula kanan belah dia. Anak dia tak ada. Anak dia kuyuk. Hilang. Bapak dia tersedar. Rupanya orang dia tengok aku. Dia ingat aku gila. Aku nak sembang seorang. Rupanya sungguh aku sembang seorang-seorang. Anak tu tak ada. Pergi mana? Dia tinggal troli dia cari anak dia. Anakku. Dia cari anak dia. Masa tu dia berapa? Ya? Dia berperasaan dalam hati dia. Apa dia? Aku tak akan maafkan diri aku kalau anak aku hilang. Tu yang kadang-kadang dia meriah. Ya? Pasal apa? Pasal dia tak maafkan diri dia. Mana dia menghukumkan diri dia tu salah sampai bila-bila. Sedangkan Allah boleh memaafkan. Jadi dia tak mau maaf diri dia. Adakah dia tak maafkan diri dia tu membawa kepada pengertian Allah pun tak maafkan dia? Itu bukan hukuman. Itu dia menghukum dirinya sendiri. Faham? Dia bukan hukum orang. Dia bukan hukum orang. Anak dia hilang, bukan salah dia. Dia bawa molek dah. Barangkali anak dia tu, ya, tak sempat dia nak tengok orang lain internet. Faham tak? Bila masuk dalam TikTok, FB, macam-macam lah orang komplain. Bodoh punya mak tak pernah jaga anak pula. Macam-macam kata. Tak jadi gahang tak apa. Dia digahang tak. Baik. Jadi dia menghukumkan diri dia tu, bukan dia menghukumkan orang lain. Begitulah Imam Sayyidina Ali tadi, dia hukumkan diri dia, bukan hukumkan orang lain. Baik. Perkataan ini sangat sensitif di kalangan orang-orang Wahabi dan orang-orang yang menolak tasawuf. Maka mereka kata kami sesat kat sini. Siapa menyembah Allah kerana pahala, seumpama kafir menyembah pahala. Jadi ambil faham makna itu, jangan sampai kita sadar faham. Waktu ngaji kita ikam kena ada cikgu. Baik, habis. Kerana bahawasanya tiap-tiap daripada segala orang yang menyembah itu menjadikan dia lain daripada Allah. Syurga dengan Allah serupa. Syurga dengan neraka pun tak serupa. Neraka dengan Allah serupa. Tak serupa dia. Jadi bila tak serupa syurga dengan neraka, tiba-tiba kita kata sembah Allah, matlamatnya neraka, syurga jadi bercabang dengan niat kita. Bercabang. Jadi bercabang. Kata menyembah Allah, tapi matlamatnya syurga. Kamu kata nak pergi jumpa mazhar, tapi kamu kena masuk kanan, jalan JB, jalan pergi rumah,
Rumah siapa? Menjadi DMJ. Agak-agak nak jumpa dalam mazhab. Tak jumpa lah. Itulah ibaratnya kata orang tasawuf. Itu pendapat orang tasawuf. Ya. Baik, faham betul-betul yang tu. Jangan sampai kita menolak tasawuf pasal tak faham tasawuf. Ini dia cerita tentang qasad beribadah. Dia suruh perbetulkan kita punya niat. Fa'ahsin niyataka, maka perelokkan niat kau. Elokkan niat beribadah. Jangan salah niat. Bila salah niat tu tak naik martabat, tak naik kerohanian, tak naik maqam. Bukanlah kita nak maqam, bukan nak martabat, tapi kaedah kita berniat dalam satu-satu ibadah. Kaedah berniat dalam satu-satu ibadah itu adalah satu perkara yang penting bagi perjalanan kerohanian kita kepada Allah. Dengan sebab salah niat, kerohanian kita tak naik. Barangkali semangat keimanan pun lemah. Barangkali juga itulah kita malas buat ibadat. Siapa buat ibadat pun tak dapat apa dia kata. Makin buat ibadat makin rusak hidup. Makin buat ibadat makin miskin aku. Makin buat ibadat makin orang benci aku. Makin buat ibadat makin tak orang tak suka aku ni. Maksudnya kita nak buat ibadat bukanlah mudah. Nak cari duit sejuta pun susah. Ini nak cari syurga. Apatah lagi nak cari mahabbah Allah. Lagilah susah. Syurga masih kita boleh bayang. Allah nak bayang lagi. Mala yutasawwaru fi akli. Allah. Orang yang tak boleh nak ditasawur dengan akal. Syurga boleh lagi, neraka boleh lagi. Tentu syurga lebih rendah daripada Allah. Allah lebih indah, lebih mahal, lebih bernilai daripada syurga. Dan matlamat kita Allah. Kenapa kita nak selewing? Kita nak melencong pergi ke syurga, takut ke neraka. Itu yang nak dibincangkan, nak disampaikan oleh pengarang kitab ini kepada kita, supaya kita faham jalan menuju Allah itu bukan senang. Jalan alif billah itu begitulah caranya. Mereka perbetulkan niat, perbetulkan qasad dalam ibadah. Yaitu yang tiada diredai baginya. Itu yang tiada dikeredai. Mudah-mudahan yang tiada diredai baginya. Dan mereka itu atas beberapa martabat. Dan mereka itu, iaitu mereka itu yang benar qasad dalam ibadah. Mereka itu yang benar qasad di dalam ibadah. Beberapa martabat, ini beberapa tingkatan martabat makrifah mereka kepada Allah. Qasad tahu qasad. Siapa tak tahu qasad boleh? Ada juga tak tahu qasad apa dia qasad? Siapa tahu qasad apa dia? Tak tahu pun dah. Tahu pun dah. Tu je. Tak dengar. Siapa tahu apa dia qasad? Siapa tak tahu? Tadi tak tahu pun tak. Kau tahu pun tak. Tak tahu pun tak. Itu masalah. Ngaji perlu mewah tu. Tak sana ingat nak jadi Ultraman. Tu nak jadi Superman.
tu nak jadi cicak main, tu nak jadi potato. Semua lah molek-molek. Siapa tahu kosak mana apa kan? Apa dia penuh? Niat. Kosak tu niat lah. Hadirkan keinginan ke dalam hati. Istighfar bil qalbi, menghadirkan ke dalam hati apa yang kita nak buat. Itulah kosak. Qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li, kosak. Baik, kita berhenti situ dulu. Kemudian kata yang setengah daripada mereka itu kosakkan dengan ilmunya dan amalnya ila akhirih. Wallahu a'lam. Pesan lagi sekali, banyak kali pesan. Tak takkan nak pesan lama-lama kan. Belajarlah ngaji-ngaji baik. 3 jam sehari itu kita bagi masa untuk menghafal dan muzakarah. Jangan sia-siakan masa dengan kecewakan hati mak ayah di rumah. Jangan kecewakan hati mak ayah. Dan mereka tak kisah dah esok anak kerja apa, janji ada di hamba Allah. Betul-betul duduk sini, balik-balik esok orang tak mengaji. Orang tak mengaji sekolah lagi baik daripada hamba. Sedih mak ayah, sedih. Faham? Sebab tak faham kat dengan, sebab faham kat dengan ada juga tak faham. Yang kat lagu tu tak faham. Itu ya. Tak faham tu, tu dia tak faham. Orang faham dia kat tengah sebab-sebab tu. Faham. Yang baca. Macam ni bukan faham. Ini nak tunjuk kutiap musuh. Cuma tu kutiap musuh. Kutiap musuh. Kutiap musuh. 1 2 2 orang kutiap musuh. Main-main. Bukan kata main-main. Nah, main-main. Kita bersungguh dia boleh hebat main-main. Dan ni saya rasa malas dah mengajar pergi wali dan mengajar. Main-main. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك الفتاة يا رزاق ربنا فتح من فضلك ما فتحه على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه